Assalamualaikum. Okey Hana, so sekarang kita berada di mana? Sekarang kita berada di Manja Garden Homestay di Negeri Sembilan. Okey, so maksudnya kita dah habis aktiviti di Melaka dah kan? So boleh tak kita recap sikit apa aktiviti di Melaka? Okay, di Melaka, kita orang membuat pelbagai aktiviti, antaranya ziarah rumah asnaf, OKU dan PDK. Selain itu juga kita orang ada buat gotong royong di masjid, kubur serta street dakwah. Okay, so selain itu juga kita ada mengadakan slot bersama Tuan Kamil dan orang cakap seminar keislaman bersama Inscan yang buat latest pagi tadi adalah sukan rakyat. Jadi Hana, so aktiviti dekat Negeri Sembilan ni macam mana pula? Kalau korang nak tahu aktiviti-aktiviti yang kita orang akan lakukan di Negeri Sembilan pula, stay tune! Jangan jaga perasaan Ya, hai, Assalamualaikum. Okay. Hari ini adalah merupakan hari ke-6 untuk program Jelajah Bakti Siswa Madani Perdana 8.0. Okay, kita kat mana ni Azim? Sekarang kita berada di Pada Awam, Kampung Bahagia Jiba, Negeri Sembilan. Wah, okay. Ramai-ramai ni kita nak buat apa ni? Ya, sekarang kita tengah membuat persiapan akhir untuk kita adakan sukan rakyat secara besar-besaran. So, kalau korang nak tahu lebih lanjut, jom! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amira Azlina binti Muhammad Khair Azham dari Kelab Taha USIM. Saya Intan Abdurrahman binti Hamirsyah dari Kelab Taha Universiti Sains Islam Malaysia. Okay. Jadi perasaan kami pada hari ini adalah kami sangat berbesar hati dan gembira kerana dapat bersama-sama dengan penduduk kampung Kampung Jiboy dalam menjayakan program sukan rakyat hari ini. Dan kami berharap semoga aktiviti sukan rakyat ini akan dapat diadakan pada masa hadapan sebab ia dapat mengeratkan hubungan antara penduduk kampung dan juga kelab Taha antara universiti-universiti lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai sudah sukan rakyat di Dun Ampangan. So di sebelah saya sekarang adalah YB Datuk Tunku Zamrah. So YB, macam mana aktiviti kita pada hari ini? Alhamdulillah, walaupun hujan dan mula tak hujan tapi pertengahan hujan, lebat, tengoklah macam banjir dah. Walaupun hujan lebat tapi kerjasama antara kelab Taha Nusas bekerjasama antara dengan JPKK dengan komuniti Madani penduduk keliling. Alhamdulillah program ini berjaya lah. Jadi saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Kelab Taha dan juga berapa orang yang datang ni, 40 orang kan. Dalam 40 orang saya harap kita dapat bersama selepas ini. Jadi ya, jangan berputus asa walaupun hujan tapi seronok kan. Ini adalah memori untuk penuntut-penuntut Taha dan juga kepada kami lah di Dun Ampangan. Terima kasih banyak-banyak daripada kami lah Dun Ampangan. Alhamdulillah. So berkesempatan ini saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada YB Datuk Tunku Zamrah kerana sudi datang melawat sukan rakyat Dun Ampangan. Jadi kalau nak tahu next aktiviti kita di mana, let's go. Kau ada di kala ku suka, di kala ku duka, setiap tangisan dan juga ketawa. Kau ada di kala ku perlu, setia menemaniku, pegang erat tanganku bila aku jatuh. Kaulah yang selalu. Okey, Assalamualaikum. Okey, hari ini kita sudah masuk hari yang ke-7 untuk Jelajah Bakti Siswa Madani Perdana 8.0. Jadi Anis, Ya, saya. sekarang ni kita berada di mana dan apa yang kita tengah buat? Okey, sekarang ni kita berada di kawasan Balai Raya Kampung Bahagia Jiboy, Negeri Sembilan. So masing-masing tengah sibuk mengecat tiang Balai Raya ni lah. Jadi kalau nak tahu suasana kami di sini, boleh swipe up. Kalau aku jatuh di setiap
bangunku, terus menemaniku tanpa rasa jemu. Kau ada di setiap tawa, dikala bahagia. Kau menjadi sahabatku selamanya. Kaulah yang selalu menemaniku, mendengar kisah pahit manis hidupku. Kaulah yang di situ setia menungguku. Hai, Assalamualaikum. Hari ini merupakan hari ke-8 Jelajah Bakti Siswa Madani Perdana dan Perdana. Okay, pada hari ini kita berada di Dewan Besar Gedung Lalang 50 untuk seminar keusahawanan bersama Isken. Untuk tahu suasana program ini, nantikan swipe up. Dan kalau siapa mengusir Najwa, tolong bagi tahu aku kapau. Bukan Usahawan Madani. Okay, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sekarang kita berada di Dewan Besar Gedung Lalang di Ampangan. Sekarang saya bersama dengan Cik Zuhairi selaku pegawai kanan bahagian bimbingan dari Isken lah. So boleh tak saya nak tanya Cik Zuhairi apa pandangan Cik berkenaan program hari ini dan apa harapan Cik? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan tahniah dan terima kasih kepada Kelab Taha Universiti Sultan Azlan Shah USAS atas penganjuran program ceramah keusahawanan bersempena dengan program bakti siswa ni lah. Saya difahamkan hari ni hari second last, perempuan semua berada di sini dan kita anjurkan ceramah keusahawanan hari ni kan. Ya, alhamdulillah hari ni kehadiran yang begitu meriah, ramai usahawan yang datang dan kita pun berkongsikan berkenaan dengan topik duduk kampung pun boleh jadi kaya. Okay, kita berkongsi macam mana menggunakan teknologi dalam perniagaan tradisi. Jadi alhamdulillah semuanya berjalan lancar, kemas susunan hari ini dan alhamdulillah saya percaya semua yang hadir pada hari ini dapat belajar sesuatu. Tak sikit, tak banyak, sikit pun dapat dibawa pulang lah untuk dijadikan kegunaan dalam perniagaan. So harapan saya kepada geng-geng USAS, geng-geng Kelab Taha dan usahawan-usahawan di kampung, semoga ilmu yang dikongsikan ni dapat terus diguna pakai. Sebab apa? Kalau kita mendengar perkongsian sahaja tapi dengar hanya sekadar dengar, dia tidak akan membawa sebarang manfaat. So bila ilmu walaupun sedikit kita gunakan, itu akan membawa manfaat yang lebih besar, insya-Allah. Itulah sedikit sebanyak perkongsian daripada saya lah hari ini. Okey, terima kasih kepada Cik Zuhairi exposure tersebut. So dengan ini saya harap kita dapat berjumpa lagi di kemudian hari di lain tempat dan insyaAllah kalau ada rezeki kita boleh kolaborasi lagi lah. So dengan itu sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hai semua. Okey, pada tengah hari tadi kita telah pun selesai seminar keusahawanan bersama dengan Isken. So sekarang kita tengah buat apa ni Kak Farah? Oh, sekarang kami tengah bergotong royong di Surat Ar-Raudah, Kampung Bahagia Jiboy. Jadi, nak tahu suasana? Kau di depan mata, cakrawala, satu hala ke arah kamu. Sebagai cintaku akan menaati destinasi cintamu dan tidak akan terlepas. Terbang dengan awan, terbang melayang, laju memacu ke hatimu. Hai, Assalamualaikum. Okay, hari ini merupakan hari terakhir Jelajah Bakti Siswa Madani Perdana 8.0 di Negeri Sembilan. Okay, jadi sekarang kita ni tengah buat apa ni? Nak kira-kira untuk hari yang terakhir ni, kita sekarang berada di rumah Asnaf iaitu Encik Latif lah. So, rumah Encik Latif ni kita boleh kategorikan sebagai rumah usang. So apa yang kita buat kat sini adalah kita bergotong royong rumah usang lah kan. So macam nak tahu macam mana keadaan rumah Encik Latif ni dan macam mana sekarang bergotong royong. Boleh? Stay tuned. Terbang dengan awan, terbang melayang,
Jelajah Bakti Siswa Madani Perdana 8.0 Melaka Act Negeri Sembilan. It's the right